seluruh perjuangan kita adalah untuk mengangkat martabat agama dan bangsa. Itu prinsip utamanya. Saya sekarang minta dan tuntut dulu sebagai ketua, sebagai pemimpin parti keadilan ini untuk betulkan keadaan ini. Saya minta pada dia. 4 kali saya jumpa dia sekarang. 4 kali saya berdebat dengan dia, berdua, dan ada masanya dengan yang lain. Saya minta supaya dia lakukan sesuatu. Langsung dia tak lakukan. Langsung tak lakukan. Malah kalau saudara ingat, semenjak dia keluar daripada penjara, tunjukkan, buktikan satu kenyataan daripada mulut Anwar Ibrahim yang menyatakan Parti Keadilan Nasional adalah parti keadilan rakyat, adalah parti berbilang kaum yang asas Melayu. Tak, dia tak sebut langsung asas Melayu. Dia kata Parti Keadilan Rakyat adalah parti berbilang kaum. Itu yang dia sebut. Dan makin lama makin teguh. Di hijau baru ni, di bilangan hijau, dia boleh kata apa? Ini negara bukan Melayu punya. Dekat-dekat dengan orang lupa orang Cina orang India. Tak percaya pergi tengok YouTube. Ada YouTube. Ada yang apa? Ini negara Cina punya, India punya, Melayu juga punya. Dia main macam tu lah. Mengapa yang dia kena cakap macam tu? Sebab dia nak main politik. Ini persoalannya. Bila saya ingatkan dia perkara ini, saya kata tak boleh. Ini prinsip asas. Kita tak boleh. You boleh main politik. You boleh. You minta saya tubuhkan parti. You dalam penjara. You bagi arahan. Saya balik daripada Jakarta untuk buat parti ini. Saya buat parti ini. Tubuh parti tak mengapa. Catur politik tak mengapa. Taktik politik macam mana pun tak mengapa. Tetapi kita tak boleh langgar garisan. Langgar garisan memadamkan, menghina dan memadamkan dan menghina prinsip agama dan bangsa yang menjadi trust kepada negara ini dan kepada parti kita seharusnya. Ini saya tak boleh kompromi. Dia tak hirau, langsung terus. Lepas tu dia pukul satu demi satu. Dia beritahu saya, dia kata, Izam, you must understand, this is politics. Saya ingat lagi dia, this is politics. Ini sekarang kita kena dapat, kita kena menang. Itu yang penting. Kita kena menang. At all cost kita kena menang. Dan keadaan sekarang Pak Lah ni dia kata, dia macam mana pun orang Melayu suka. Orang Melayu ni macam mana pun dia tak marah kat Pak Lah ni. Dia tak sokong sangat pun tapi marah dak dia kata. Pasal Pak Lah ni ada cara dia senyum, dia gaya dia, orang Melayu susah nak marah. Jadi susah kan dapat undi Melayu kan. Jadi kita kena tumpu betul-betul undi Cina, undi India. Itu yang dialih tu. Terus dialihkan. Parti keadilan yang asasnya parti yang berteraskan Melayu, dia padamkan Melayu, dia tunjulkan habis-habisan. Parti keadilan adalah parti multiracial. Kita maukan hak sama rata. Dasar ekonomi adalah dasar yang tak betul. Dasar yang menjadi punca pada segala persoalan rasuah. Itu saya berdepan dengan dia dalam soal. Saya kata saya tak setuju. Mengapa you kena cakap macam tu? Saya kata you suruh saya lawan rasuah. Saya lawan rasuah. Dalam keadaan orang lain tak lawan, saya lawan. Sekarang orang kata saya tak ada prinsip lah. Saya nak bagi tahu, yang lawan rasuah, yang buat laporan polis, laporan BPR dalam tempoh 10 tahun perjuangan reformasi, tak ada orang yang boleh lawan saya. Saudara ingat senang nak lawan rasuah? Nak berani nak buat laporan polis, berani nak buat laporan BPR. Cuba buat, tengok besok macam mana. Kita buat, kita lalu negara. Saya buat, bukan satu, banyak saya buat. Sebab apa? Sebab prinsip kita melawan rasuah. Saya setuju atas jadi pemimpin bangsa yang tak ada tanggungjawab, yang cukup suka untuk tarik kelompok bukan Melayu dengan sengaja menghina, memijak dasar ekonomi baru dan berlaku tidak adil pada dasar ekonomi baru. Seolah-olah dasar ekonomi baru ini punca pada masalah rasuah. Dasar ekonomi baru bukan punca pada masalah rasuah. Kalau dasar ekonomi baru di punca rasuah, Indonesia tak ada DAB, tapi ada juga rasuah. Thailand tak ada DAB, ada juga rasuah. Maknanya puncanya bukan DAB. Rasuah berlaku, memang berlaku, tetapi bukan kerana DAB. Rasuah berlaku kerana ada pemimpin yang tak kuat iman, yang rasuah, yang menyeleweng, yang salah guna kuasa. Saya faham, dia pun faham. Dia faham yang itu. Tapi mengapa dia mainkan api perkauman? Mengapa dia mainkan api untuk menghina dasar ekonomi baru? Sebab dia nak tarik undi Cina, dia nak tarik undi India habis-habisan. Sebab itu dia hina dasar ekonomi baru habis-habisan. Tak cukup dengan dasar ekonomi baru. Buat kenyataan. Kalau kita memerintah, kita akan pastikan naik chancellor bukan orang-orang Melayu, bukan pencarat Melayu. Mengapa nak kena buat macam itu? Okeylah, tak pernah buat kenyataan tersebut. Lepas tu tambah pula lagi. Orang itu pencara-pencara Melayu yang jadi naik chancellor bukan semua cerdik belakang orang. Banyak yang tak cerdik, yang bangang jadi naik chancellor. Mengapa you kena hina bangsa you sendiri?
Mengapa you kena hina pencara-pencara Melayu bangsa you sendiri? Kalau you nak angkat pun nak Chancellor bangsa Cina, nak angkat pun nak Chancellor bangsa India, you angkat lah. Mengapa kena hina? Mengapa kena hina? Mengapa kena hina dasar ekonomi baru? Mengapa kena hina nak Chancellor lain? Mengapa kena hina bangsa sendiri? Sebab undi. Kalau dia tak cukup hina, tak cukup bijak, dia tak dapat undi Cina, tak dapat undi ini. Dia kena pukul habis-habisan. Dan memang dia dapat. Dia dapat dalam pilihan raya baru ini. Dia dapat undi Cina, dia dapat undi India. Orang Cina terpukau, orang India terpukau. Tetapi harganya apa sahaja? Harganya ialah hari ini kita tengok apa yang berlaku. Pulau Pinang, Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, Cina jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita tak heran. Ko Sukun pun Cina, Lim Chong Yu pun Cina jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Tetapi yang kita heran, Cina ni yang jadi Ketua Menteri Pulau Pinang yang namanya Lim Guan Eng ini, hari pertama dia jadi Ketua Menteri, kenyataan pertama dia ialah untuk menghapuskan komitmen, kesungguhan dia dan rasa cukup bersungguh dia secara terbuka membuat kenyataan untuk menghapuskan dasar ekonomi baru. Kita tak pernah dengar sebelum ini datang daripada mana-mana pun Ketua Menteri Pulau Pinang yang bangsa Cina pun sebelum ini. Mengapa sekarang kita dengar? Mengapa sekarang kita dengar? Sebab dia tengok pemimpin kita sendiri biadab. Dia boleh berani buat kenyataan biadab itu sebab dia tengok pemimpin kita sendiri biadab. Dia tengok Anwar Ibrahim sendiri hina dan biadab pada dasar ekonomi baru. Sebab itu dia berani buat macam itu. Walhal dasar ekonomi baru ini bukan dasar biasa. Bukan dasar biasa. Dia dasar yang berasaskan kepada semangat dan kekuatan dalam peruntukan perlembagaan, yang memberi keistimewaan kepada orang Melayu, yang memberi kekuatan kepada institusi bahasa Melayu, institusi raja, institusi agama. Ini semua peruntukan dalam perlembagaan. Kalau tidak ada peruntukan, saudara, DIB tak boleh dibentuk. Itu kuatnya DIB dengan asas perlembagaan. Dan ini bukan asas biasa, asas yang dibina oleh pengasas-pengasas bangsa. Kita langgar itu, saudara. Kita sebagai pemimpin bangsa, kita langgar yang itu. Sebab itulah hari ini kita tengok pemimpin bangsa lain boleh langgar satu persatu dia langgar. Dasar ekonomi baru dia langgar. Kontrak sosial dia buat Sabina baru-baru ini. Kelompok-kelompok bukan Melayu.